Kita dah boring dah buat tutorial untuk naik kereta. Jadi kita buat tutorial macam mana nak naik motor elektrik. So ni model apa? GT20 Yadayo. Okay, so first kali kena ada apa? Kena ada kunci. Lepas tu? Buka sini. Tekan ni. Tekan mana? Dia macam unlock kereta juga. Okay. Okay, lepas tu? Ni. Dia macam motor biasa ke? Okay. Ni dia punya meter. Ni bateri dia. Ni bateri. Okay, baik. So macam ni nak start dia? So start dia macam ni je. Tegak kan. Angkat. Ni, tak angkat tak ada jalan lah. Lepas tu, jangan marah. Jangan marah. Tahu. Lepas tu tekan ni sikit. Ni. Untuk? Ha? Oh, dia tukar. Untuk baru nak daddy. Ini lampu signal dia. So cara nak bawa dia. Press sikit Nak je. buat apa? Press sikit je ni. Okay, cuba. Dia dah berjalan dah. Dia press je. Dia tak ada tukar gear apa-apa. Motor ni ada bunyi tak? Ada? Motor ni mana ada bunyi? Sangat mesralam lagi. Jadi tak mencemarkan udara. Kita hendak memakai motor elektrik agar pencemaran udara dapat dikurangkan. Power lah. Itulah cara dia naik motor. So kalau korang nak tahu lagi pasal motor elektrik, boleh komen. Bye-bye. Bye. Bye-bye.